Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Wan Hana Sofiah binti Wan Hasidi dan ahli kumpulan saya iaitu Nadia Darwisha binti Muhammad Yazid serta Nur Syahada binti Saifullah dari kelas PPS 210 akan membentangkan tugasan bagi kursus GPPP 1092 Pengantar Pengajian Pendidikan. Tema pembentangan kami adalah Guru Berjiwa Pendidik, Pemacu Aspirasi Pendidikan Negara. Baiklah, terlebih dahulu saya akan menerangkan tentang 5 aspirasi utama dalam sistem pendidikan Malaysia. Aspirasi yang pertama adalah akses. Setiap kanak-kanak warga negara Malaysia berhak mendapat peluang pendidikan yang sama tanpa sebarang diskriminasi. Kementerian Pendidikan Malaysia berhasrat memastikan semua kanak-kanak mendapat akses pendidikan dari peringkat prasekolah sehingga tingkatan 5. Matlamat ini bertujuan untuk membantu murid mencapai potensi masing-masing sepenuhnya. Aspirasi yang kedua pula adalah kualiti. Semua murid diberi peluang untuk menerima pendidikan yang cemerlang dan setanding dengan sistem pendidikan antarabangsa. Malaysia mensasarkan untuk berada di kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti Trans in International Mathematics and Science Study dan Program for International Student Assessment yang menilai kemahiran bacaan, matematik dan sains. Usaha ini penting bagi memastikan murid bersedia menghadapi cabaran peringkat dunia. Seterusnya, aspirasi yang ketiga adalah equity. Sistem pendidikan yang berprestasi memastikan semua murid mendapat pendidikan terbaik tanpa mengira lokasi, gender atau latar belakang sosioekonomi. Kementerian berhasrat untuk merapatkan jurang pencapaian antara murid bandar dan luar bandar serta antara tahap sosioekonomi dan gender sebanyak 50% menjelang tahun 2020. Aspirasi yang keempat pula adalah perpaduan. Murid menghabiskan sebahagian besar masa mereka di sekolah dan berinteraksi dengan rakan yang berbeza latar belakang kaum, agama dan budaya. Melalui interaksi ini, murid dapat belajar memahami dan menghormati perbezaan. Keadaan ini seterusnya dapat membentuk perpaduan dan identiti nasional dalam kalangan rakyat Malaysia. Dan aspirasi kelima ataupun yang terakhir adalah kecekapan. Walaupun sistem pendidikan Malaysia menerima peruntukan yang tinggi, keberhasilan murid masih perlu dipertingkatkan. Oleh itu, Kementerian Pendidikan Malaysia berhasrat untuk memaksimumkan hasil pembelajaran murid melalui penggunaan sumber yang lebih cekap dan berkesan, tanpa menambah beban peruntukan yang sedia ada. Kelima-lima aspirasi ini berkait dalam usaha membina sistem pendidikan yang berkualiti, adil dan berdaya saing. Sebagai kesinambungan terhadap aspirasi pendidikan Malaysia, saya akan menjelaskan pula mengenai hala tuju pendidikan Malaysia. Bagi memastikan hala tuju pendidikan Malaysia dapat dilaksanakan dengan berkesan, pemastian kualiti pendidikan Malaysia memainkan peranan yang sangat penting. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia ataupun SKPM diperkenalkan sebagai satu mekanisme untuk menetapkan standard kecemerlangan yang perlu dicapai oleh sekolah selaras dengan peruntukan Akta Pendidikan 1996. Melalui SKPM, kualiti pendidikan tidak lagi dinilai secara umum, sebaliknya diukur berdasarkan standard yang jelas merangkumi aspek kepimpinan, pengurusan organisasi, pengurusan kurikulum, pengajaran dan pembelajaran serta kemanjadian murid. SKPM juga mengupayakan sekolah untuk menilai kualiti sendiri melalui penarafan pendiri sekolah, sekaligus membolehkan pihak sekolah mengenal pasti kekuatan, kelemahan
dan isu sebenar yang wujud bagi tujuan penambahbaikan yang berterusan. Seiring dengan pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, SKPM telah ditambah baik dan dikenali sebagai SKPM Gelombang 2 ataupun SKPM G2 bagi memastikan penilaian kualiti sekolah menjadi lebih holistik dan relevan dengan keperluan pendidikan semasa. SKPM G2 memberi penekanan kepada kepimpinan berimpak tinggi, pengurusan sekolah yang cekap, pembelajaran dan pemudahcaraan yang berfokuskan murid serta kemanjadaian murid secara menyeluruh. Melalui pemastian kualiti ini, budaya mementingkan kualiti dapat dipupuk dalam kalangan warga sekolah di mana sekolah bukan sahaja berfungsi sebagai institusi pentadbiran tetapi sebagai organisasi pembelajaran yang sentiasa membuat refleksi dan penambahbaikan. Justeru, SKPM dan SKPM G2 menjadi asas yang sangat penting dalam memastikan sistem pendidikan negara bergerak seiring dengan Hala 7 yang telah ditetapkan. Seterusnya, Hala 7 Pendidikan Malaysia turut digerakkan melalui transformasi sistem pendidikan melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. PPPM dirangka bagi memastikan sistem pendidikan negara bersedia menghadapi cabaran global serta melahirkan rakyat berpengetahuan, berkemahiran dan berdaya saing. Pelaksanaan PPPM secara berperingkat melalui 3 gelombang memberi fokus kepada penambahbaikan akses pendidikan, peningkatan kualiti, pengurangan jurang pencapaian serta pengukuhan perpaduan dalam kalangan murid. Melalui PPPM, sistem pendidikan negara disasarkan untuk lebih cekap dan berimpak tinggi dengan memaksimumkan keberhasilan murid berdasarkan sumber sedia ada. Transformasi ini bukan sahaja menambah baik peranan guru dan pemimpin sekolah, malah memberi tumpuan kepada pembangunan murid secara holistik merangkumi aspek akademik, sasiah dan kemahiran abad ke-21. Secara keseluruhannya, PPPM menjadi landasan utama dalam merealisasikan Hala 7 Pendidikan Malaysia yang berkualiti, inklusif dan mampan. Akhir sekali, Hala 7 Pendidikan Malaysia memberi penekanan kepada melahirkan murid yang holistik dan seimbang selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan FPK. Murid bukan sahaja dibangunkan dari aspek akademik, malah turut merangkumi perkembangan jasmani, emosi, rohani dan intelek. Melalui sistem pendidikan ini, murid dihasratkan memiliki pengetahuan, kemahiran berfikir, kepimpinan, penguasaan dua bahasa, nilai etika serta identiti nasional yang kukuh. Pendekatan pendidikan yang holistik ini bertujuan untuk melahirkan murid yang berdaya saing, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan mampu menyumbang secara positif kepada masyarakat serta negara. Dengan ini, murid bukan sahaja bersedia menghadapi cabaran masa depan, malah mampu menjadi warga negara yang seimbang dan berjati diri. Sekian sahaja daripada saya serahkan pembentangan ini kepada rakan kumpulan saya, Nadia. Terima kasih Saudari Hana. Seterusnya, Guru Berjiwa Pendidik. Guru berjiwa pendidik ialah pendidik kompeten yang menggabungkan kemahiran pedagogi, profesional dan sosial dengan nilai kasih sayang, keikhlasan serta tanggungjawab yang tinggi dalam membentuk model insan. Mereka bukan sekadar menyampaikan ilmu pengetahuan tetapi turut menyentuh hati dan minda murid melalui pendekatan yang bermakna, beretika dan berperi kemanusiaan. Guru berjiwa pendidik percaya bahawa setiap murid memiliki potensi untuk berkembang dan berubah sekiranya dibimbing dengan cara yang betul. Menurut Shahrizal Said 2025,
Guru masa kini memerlukan pelbagai kemahiran yang sejajar dengan perkembangan teknologi serta perubahan global. Peranan guru tidak lagi terhad kepada pengajaran tradisional, sebaliknya berkembang sebagai pemimpin inovasi pendidikan, perancang pengajaran yang responsif dan penyokong kepada perkembangan holistik murid. Perubahan ini menuntut guru mendidik dengan matlamat yang jelas dan memberi makna mendalam terhadap ilmu yang dipelajari oleh murid. Selaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 sehingga 2025, guru berperanan sebagai agen utama dalam meningkatkan kualiti pendidikan negara. Muhammad Aizat dan Kamarudin 2020 menegaskan bahawa tahap profesionalisme guru mempunyai pengaruh langsung terhadap keberkesanan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Oleh itu, guru berjiwa pendidik bukan sahaja perlu menguasai kandungan pelajaran, malah memahami peranan mereka dalam membentuk sasiah dan masa depan murid. Seterusnya, saya akan menghuraikan ciri-ciri guru berjiwa pendidik yang menjadi asas kepada peranan dan implikasi mereka dalam sistem pendidikan masa kini. Ciri-ciri guru berjiwa pendidik. Kepelbagaian latar belakang murid menuntut guru mengadaptasi pendekatan pengajaran yang fleksibel dan inklusif. Keberkesanan pengajaran kini tidak hanya dinilai melalui pencapaian akademik tetapi juga melalui keupayaan guru membina iklim pembelajaran yang positif serta menyokong kesejahteraan emosi murid. Yang pertama, keikhlasan dan dedikasi. Guru berjiwa pendidik melaksanakan tugas dengan penuh keikhlasan dan dedikasi. Mereka sentiasa berusaha memperbaiki kaedah pengajaran dan sanggup meluangkan masa tambahan demi membantu murid memahami pembelajaran dengan lebih baik. Sebagai contoh, dalam tempoh pasca pandemik COVID-19, ramai guru secara sukarela mengikuti latihan teknologi digital dan menyediakan kelas bimbingan tambahan khususnya kepada murid yang tercicir. Situasi ini jelas menunjukkan dedikasi guru dalam memastikan tiada murid yang ketinggalan dalam arus pendidikan. Kesannya, murid berasa dihargai dan lebih bermotivasi untuk belajar. Yang kedua, kompetensi profesional. Guru berjiwa pendidik memiliki pengetahuan dan kemahiran yang kukuh dalam bidang pengajaran. Mereka sentiasa mengikuti perkembangan terkini pendidikan dan mengamalkan pendekatan yang relevan dengan keperluan semasa. Dalam era pendidikan digital dan penggunaan kecerdasan buatan AI, guru perlu menguasai pedagogi digital serta mengintegrasikan teknologi secara beretika. Usaha mengurus kursus peningkatan profesionalisme dan latihan ICT membolehkan guru menyampaikan pengajaran yang lebih efektif dan bermakna kepada murid. Yang ketiga, kreativiti dan inovasi. Guru berjiwa pendidik sentiasa mencari pendekatan kreatif dan inovatif dalam pengajaran. Mereka menggunakan kaedah seperti pembelajaran berasaskan projek, pembelajaran berasaskan masalah dan aktiviti hands-on bagi meningkatkan penglibatan murid. Selaras dengan pembelajaran abad ke-21, penggunaan aplikasi seperti Canva dan Quizizz menjadikan pembelajaran lebih interaktif. Pendekatan ini membantu murid yang kurang bermotivasi untuk kembali aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran. Yang keempat, sikap empati. Empati merupakan ciri penting guru berjiwa pendidik. Guru yang berempati memahami cabaran emosi dan sosial murid serta memberi sokongan yang bersesuaian. Dalam konteks peningkatan isu kesihatan mental murid, guru yang peka terhadap perubahan tingkah laku murid dapat bertindak awal dengan memberikan sokongan emosi atau merujuk murid kepada kaunselor sekolah. Hubungan guru-murid yang positif membantu murid berasa selamat dan dihargai dalam persekitaran sekolah. Yang kelima, kemahiran komunikasi yang berkesan. Kemahiran komunikasi yang baik membolehkan guru menyampaikan maklumat dengan jelas serta mendengar pandangan murid secara terbuka. Guru yang berkesan dalam komunikasi mampu membina hubungan saling menghormati
dan saling mempercayai. Dalam pembelajaran hybrid dan dalam talian, kemahiran komunikasi amat penting bagi memastikan murid terus terlibat walaupun tidak berada secara fizikal di dalam bilik darjah. Yang terakhir sekali, kemampuan menginspirasi dan memotivasi. Guru berjiwa pendidik mampu menginspirasikan murid untuk mencapai potensi maksimum mereka. Mereka memberi dorongan berterusan dan membina keyakinan diri murid. Dalam menangani isu keciciran murid dan jurang pencapaian akademik, guru yang bermotivasi tinggi mampu mendorong murid untuk terus berusaha dan tidak mudah berputus asa. Berdasarkan ciri-ciri yang telah dibincangkan, jelaslah bahawa guru berjiwa pendidik membawa implikasi yang besar terhadap murid dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Implikasi guru berjiwa pendidik. Yang pertama, pembangunan profesionalisme. Guru berjiwa pendidik melihat profesen keguruan sebagai satu amarah berterusan. Mereka sentiasa meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pedagogi agar selari dengan perubahan pendidikan global. Transformasi pendidikan abad ke-21 menuntut penguasaan pembelajaran abad ke-21 iaitu penggunaan teknologi pendidikan dan pendekatan berpusatkan implikasi guru berjiwa pendidik. Yang pertama, pembangunan profesionalisme. Guru berjiwa pendidik melihat profesen keguruan sebagai satu amarah berterusan. Mereka sentiasa meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pedagogi agar selari dengan perubahan pendidikan global. Transformasi pendidikan abad ke-21 menuntut penguasaan pembelajaran abad ke-21 iaitu penggunaan teknologi pendidikan dan pendekatan berpusatkan murid. Selepas pengalaman PDPR, guru berjiwa pendidik mengambil inisiatif mengikuti kursus dalam talian dan bengkel pendidikan digital bagi memastikan pengajaran lebih menarik dan berkesan. Selain itu, amalan refleksikan diri dan penerimaan maklum balas profesional membantu guru menangani isu semasa seperti jurang pencapaian murid, masalah motivasi belajar dan cabaran kesihatan mental murid. Seterusnya, pembentukan sasiah murid. Guru berjiwa pendidik memainkan peranan penting dalam membentuk sasiah murid dari aspek akhlak, emosi dan sosial. Pembentukan sasiah ini berlaku melalui teladan, interaksi harian dan pendekatan mendidik yang berhemah. Dalam menghadapi isu buli cyber dan krisis nilai, guru berjiwa pendidik mendidik murid tentang etika digital dan tanggungjawab sosial.
Pendekatan bimbingan dan perbincangan nilai membantu murid memahami kesan perbuatan mereka terhadap diri sendiri dan orang lain. Kesimpulannya, guru berjiwa pendidik merupakan tunjang utama dalam melahirkan generasi berilmu, berakhlak dan berdaya saing. Keikhlasan, profesionalisme dan komitmen guru bukan sahaja mempengaruhi kejayaan murid, malah menentukan hala tuju pendidikan negara. Sebagai bakal guru adalah menjadi tanggungjawab kita untuk menjiwai peranan ini dan bersedia menghadapi cabaran pendidikan masa hadapan dengan penuh dedikasi dan integriti. Saya Nur Syuhada binti Saifullah dari kelas PPS 210. Saya akan berkongsi tentang cabaran utama guru berjiwa pendidik dan bagaimana guru dapat menghadapi cabaran ini bagi membentuk murid yang cemerlang bukan sahaja dari segi akademik tetapi juga dari aspek sahsiah, emosi dan sosial. Baiklah. Cabaran yang pertama ialah cabaran untuk membentuk sahsiah murid secara holistik. Sebagai guru berjiwa pendidik, salah satu cabaran yang utama ialah membentuk murid secara holistik. Guru bukan sahaja memastikan murid mencapai kejayaan akademik tetapi juga menekankan perkembangan jasmani, emosi, rohani dan intelek. Murid datang daripada pelbagai latar belakang. Jadi, sebagai seorang guru, kita perlu lebih sensitif dan empati dalam mendidik mereka. Strategi bagi mengatasi cabaran ini ialah guru boleh menghayati falsafah pendidikan kebangsaan sebagai asas pengajaran. Dengan memahami falsafah ini, guru dapat menanam nilai murni dalam setiap murid secara konsisten. Selain itu, guru boleh mengaplikasikan pendekatan PDP yang berpusatkan murid dan holistik seperti pembelajaran berasaskan projek atau aktiviti co-curriculum yang melibatkan semua aspek perkembangan murid. Akhir sekali, guru harus mengamalkan kecerdasan emosi, empati dan sikap penyayang supaya pengurusan bilik darjah dapat berjalan dengan lancar dan murid berasa lebih dihargai. Dengan pendekatan ini, murid bukan sahaja cemerlang akademik tetapi juga memiliki sahsiah yang seimbang dan mulia. Seterusnya, cabaran yang kedua pula ialah cabaran untuk mengekalkan sahsiah dan etika profesional. Guru perlu menjadi role model bukan sahaja kepada murid tetapi juga kepada ibu bapa dan masyarakat. Ini termasuk menjaga tutur kata, perlakuan, integriti dan keikhlasan dalam setiap tindakan. Untuk mengatasi cabaran ini, guru boleh menghayati dan mengamalkan etika keguruan serta budaya kerja KPM dengan memastikan setiap tindakan mencerminkan profesionalisme. Guru juga perlu menanam nilai amanah, ikhlas, dedikasi dan disiplin diri serta melakukan refleksikan diri secara berterusan bagi memperbaiki kelemahan diri. Dengan cara ini, guru dapat memberi teladan yang positif dan konsisten kepada murid dan masyarakat. Seterusnya, cabaran yang ketiga pula ialah cabaran komunikasi berkesan dengan murid dan ibu bapa. Perbezaan tahap kefahaman murid, latar belakang keluarga dan emosi yang berbeza menjadikan komunikasi dua hala salah satu cabaran guru berjiwa pendidik. Guru perlu menguasai kemahiran berkomunikasi berkesan iaitu menggunakan bahasa yang mudah, nada suara yang mesra dan teknik soalan yang mendorong murid untuk berfikir. Selain itu, guru perlu mewujudkan hubungan yang profesional dengan ibu bapa melalui kerjasama dan saluran komunikasi yang beretika. Guru juga perlu mengamalkan sikap sabar, bertimbang rasa dan adil setiap kali berinteraksi agar mesej yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Dengan komunikasi yang efektif,
proses PDP menjadi lebih lancar dan hubungan murid, ibu bapa dan guru lebih harmoni. Cabaran yang keempat ialah cabaran untuk meningkatkan profesionalisme dan potensi diri. Dunia pendidikan sentiasa berubah dengan pengenalan PAK 21, TS 25 dan globalisasi pendidikan menjadikan guru perlu sentiasa mempertingkatkan ilmu dan kemahiran. Strategi yang boleh dilakukan termasuklah dengan melibatkan diri dalam latihan profesional yang berterusan, kursus dan seminar pendidikan serta mengamalkan perkongsian amalan terbaik melalui komuniti pembelajaran profesional PLC. Guru juga perlu bersikap inovatif, reflektif dan terbuka terhadap perubahan pedagogi. Contohnya, menggunakan teknologi baru atau metodologi kreatif dalam PDP. Dengan cara ini, guru bukan sahaja mengembangkan diri tetapi juga memberi pengajaran yang lebih efektif dan relevan. Cabaran yang kelima ialah cabaran untuk mengurus kepelbagaian murid dalam PDP. Kita mengetahui bahawa murid berbeza dari segi pengetahuan, gaya pembelajaran, keperluan emosi dan budaya. Jika tidak diurus dengan bijak, PDP boleh menjadi membosankan dan tidak efektif. Oleh itu, guru perlu merancang PDP yang inklusif dan demokratik, iaitu dengan memberi peluang sama rata kepada semua murid. Selain itu, guru perlu menggunakan pelbagai kaedah, teknik dan pendekatan pengajaran yang fleksibel seperti visual, auditory, kinestetik atau pembelajaran berasaskan teknologi. Akhir sekali, guru perlu memberi penekanan kepada keterlibatan aktif murid melalui projek, pembentangan atau aktiviti kumpulan untuk memastikan setiap murid memperoleh pengalaman pembelajaran yang bermakna. Dengan pendekatan ini, murid lebih bersemangat, kreatif dan bersedia menghadapi pembelajaran secara aktif. Cabaran yang terakhir ialah cabaran menjadi ejen perubahan sosial dan nasional. Guru berperanan membentuk warga negara yang bertanggungjawab, beretika dan berjiwa patriotik. Guru berperanan menanam nilai kebangsaan tanpa mengabaikan perkembangan global. Untuk menghadapi cabaran ini, guru boleh menyemai nilai perpaduan, toleransi dan jati diri kebangsaan dalam PDP. Guru juga boleh mengintegrasikan isu pendidikan global dengan bijaksana, iaitu dengan mengambil contoh inovasi antarabangsa tetapi mengekalkan identiti Malaysia. Akhir sekali, guru perlu menjadi teladan kepada masyarakat melalui penglibatan aktif dan beretika. Contohnya, memimpin program kemasyarakatan atau projek sosial. Guru yang menjadi ejen perubahan dapat mempengaruhi murid dan masyarakat untuk membina masa depan yang lebih baik. Sebagai kesimpulan, guru berjiwa pendidik adalah pemangkin kepada keberkesanan pendidikan. Guru bukan sahaja menyampaikan ilmu tetapi juga membentuk sasiah murid menjadi teladan dan memberi inspirasi kepada murid untuk berkembang secara holistik. Aspirasi dan hala tuju pendidikan negara memerlukan komitmen guru. Dengan dedikasi dan kepedulian, guru dapat menyesuaikan pengajaran mengikut keperluan murid, mengurus kepelbagaian dan mewujudkan pembelajaran yang bermakna. Jiwa pendidik menyokong pembelajaran holistik, iaitu dengan memastikan murid berkembang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Pendidikan yang disampaikan dengan empati dan strategi yang kreatif membolehkan murid terlibat secara aktif dan memperoleh pengalaman yang bermakna. Akhirnya, pendidikan berkualiti yang dipacu guru berjiwa pendidik dapat melahirkan murid yang seimbang, berdaya saing dan berjiwa patriotik.
Murid sebegini bersedia menghadapi cabaran akademik dan sosial serta mampu memberi sumbangan positif kepada masyarakat dan negara. Justru, guru berjiwa pendidik adalah nadi kejayaan pendidikan dan komitmen mereka memastikan aspirasi pendidikan negara dapat dicapai. Sekian saja daripada kami. Terima kasih kerana menonton.